Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak bagi tahu kenapa imej dekat header tidak terpapar bila kita run aplikasi di telefon, sedangkan di AppSheet ada gambar. So, macam mana kita nak buat tu? Jom saya tunjukkan caranya. Okey, kita buka kita punya AppSheet. Dekat sini saya ada form borang kehadiran. So sekarang dia punya header ni dekat dalam AppSheet kita nampak kan ada header. So bila kita run dekat telefon, header ni tak keluar. Dia keluar tanda gambar tadilah yang saya tunjuk pada mula-mula video tadi. So macam mana kita nak setting? Apa salah kita? Kenapa dia keluar macam tu? So pergi dekat kita punya header. Anda semak dekat bahagian content. Okey, dekat sini sahaja fungsi dia menyebabkan data tu, gambar tu tidak keluar, iaitu anda terlupa untuk masukkan S. Contoh saya masukkan HTTP, saya save, dia tak ada masalah, dia tak ada error pun sebab dekat AppSheet dia mesti keluar. Bila kita buat dekat dalam AppSheet sebelum kita run aplikasi macam ni, dia keluar. Okey, kita try share link. Kita tengok dekat ini tu. Okey, dekat menggunakan laptop atau komputer, header ni masih boleh keluar lagi. Tapi bila kita menggunakan telefon, contoh kita nak share borang kehadiran ni untuk orang isi, dia tak akan nampak header ni tau. Jadi kita kena tambah dekat kita punya header ni, kena tambah HTTPS baru dia keluar. Kena tambah S macam ni, baru dekat telefon kita keluar. Kejap lagi saya tunjukkan view dekat telefon. Okey, kita buka kita punya AppSheet di telefon. Kemudian kita semak dekat bahagian header. Okey, dekat contents kita tengok ada S ataupun tidak. Okey, kita dah buang S tu. Kemudian kita save. So kita kena refresh kita punya view ni. Sepatutnya view ni tak keluar. Sekejap ya. Okey, kita klik. Sekarang dah tak nampak kan header tu, sebab HTTP sahaja tadi. So kita refresh pun still tak keluar. So dia bermasalah dekat telefon. So kita kena tambah HTTPS tu, baru dekat telefon akan keluar. So kita pergi balik setting dekat dalam AppSheet, dekat header, dekat contents tu kita tambah S. Kemudian kita save. Dan save. Kita refresh balik kita punya apps. Okey, sekarang dah keluar kita punya header. So, semoga ilmu hari ini memberi manfaat kepada anda. Selamat mencuba. Bye. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika anda suka video ini.